Okey, dalam segmen ini saya akan berkongsi lensa-lensa yang sesuai, okey, untuk permulaan. Okey. Di sini saya sediakan 3 jenis lensa, iaitu yang pertama lensa normal, okey, iaitu lensa 50mm. Di sini f1.8. Lensa ini saya rasa antara lensa yang terbagus dan harganya juga patutan. Anda boleh mendapatinya agak mudah di kedai-kedai, tidak kira apa jenama dan untuk apa model. Untuk f1.8 harganya agak murah, sekitar 300 hingga 400 untuk unit yang baru. Seterusnya saya ingin berkongsi lensa telefoto. Di sini di tangan saya ialah lensa 70-200. Untuk Canon terdapat f28 dan juga f4. Untuk Nikon saya rasa f28. Di sini ialah lensa jenama Canon. Harganya agak mahal, tetapi saya rasa kualiti yang gambar yang dihasilkan oleh lensa ini sangat berpatutan. Salah satu lensa lagi yang saya ingin kongsikan ialah lensa yang kita pakaikan sekarang ini, lensa Tamron 17-50 2.8. Saya rasa lensa ini juga antara lensa yang terbagus dan harganya juga berpatutan.